Apa yang kita boleh buat dengan 5 dinar? Jom saya tunjukkan. Sebelum tu, jangan lupa untuk save video ni supaya tak hilang dan share video ni supaya lebih ramai orang dapat manfaat. Pertama, untuk berkahwin. Kumpul sampai 4 keping, kita dah boleh berkahwin tanpa hutang. Untuk anak-anak muda, take note tentang ni. Kedua, deposit rumah. Dengan hanya kumpul sehingga 5 keping 5 dinar, kita boleh beli rumah. Yang ketiga, dana kecemasan. Kumpul sampai 6 keping, bila kita susah, kita tak susahkan orang lain dengan dana kecemasan kita. Keempat, dana pendidikan anak-anak. Kumpul sampai 6 keping, anak kita boleh belajar tanpa hutang di universiti nanti. Dan yang terakhir, dana persaraan. Kumpul sampai 30 keping. Bila bersara, kita boleh bersara dengan selesa. Jadi, letaklah matlamat yang jelas. Maka, emas akan membantu kita untuk mencapai setiap matlamat kewangan yang kita inginkan. Untuk anda yang nak mula menabung emas, ikut bajet anda tanpa charge, patuh syariah dan sangat mudah. Tuan-puan boleh tekan dekat beg biru di bawah. So saya akan guide A to Z untuk mula menabung emas dan capai seperti mana 5 dinar tadi.